Halo bos, selamat petang, selamat petang. Saya Mr. Pang. Hari ini kita kedai ada masuk yang kereta ni. Tahun 2017, Mitsubishi Outlander 2.0 2.0 auto. Harga cuma jual 46.800. 2.0 tapi dia 4WD 4 view lah, 4 view. Okey. Dia punya spek lah sama, dia punya level sama X-Ray lah, Nissan X-Ray sama. Dia sebiji SUV tapi dia boleh duduk 7 orang. Boleh pakai macam MPV lah. Okey, Mitsubishi punya engine biasa Mavic loh. Mavic, lepas tu tak silap ini kereta CVT lah. CVT, lepas tu boleh nampak dia belakang menetap sampai belakang. Okey. Sebab saya nampak dia punya engine tegak mah. Oi. Tapi dalam ada 4 view button Dalam ada 4 view button. Harga jual 46.800. Kalau full loan bulanan 700 lebih 700 lebih. Okey, boleh nampak ini button. Besar-besar kat sini 4WD. Engine tegak tapi 4 view. Okey. Mileage 96,000 lah. Kalau you tekan button dia ada eco, auto ke, 4 view lock ke, ada dua jenis lah. Dua jenis. Ya, lock dengan eco. Tiga jenis. Okey, reverse camera memang ada lah. Dalam macam ni. Okey, belakang. Belakang ada seat lagi Dia boleh duduk 7 orang. Serupa macam MPV lah. Kalau duduk penuh dia ada bracket kasih you. Kita bracket ke atas bertabung. Belakang macam ni. 2.0 Mavic lah, Outlander. Okey, kerusi kita sudah simpan kat dalam. Okey, sini boleh letak air ke. Sini ada current power outlet. Lepas tu kasih you masak, pasang lampu ke, camping ke, pun boleh, pun tak ada masalah. Tahun 2017 Mitsubishi Outlander 2.0. Harga jual 46.800. Kalau full loan bulanan anggaran 700 lebih lah. 700 lebih, kredit pun boleh sampai 9. Kalau bos-bos dengan kawan-kawan siapa minat, boleh kontak saya lah. Kita ada dapat yang kereta ni. Kalau ada apa murah kereta, saya akan video lagi. Thank you bos thank you.